Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hari ini saya nak bercerita sedikit tentang satu perkara yang penting juga. Sebelum itu saya nak tuan-puan ambil handphone tuan-tuan. Contoh handphone ya. Handphone tuan-puan. Kalau kita tengok handphone ni, bentuk apakah yang sama macam handphone? Tengok benda-benda yang di keliling tuan-puan sama dengan handphone ni, bentuk macam ni. Bentuk apa? Dia empat segi, dia ada lebar dan panjang, dan dia punya panjang dia ke bawah. Sama dengan apa? Okey, dah dapat jawapan dia. Apa dia? Salah satunya adalah pintu. Betul tak? Pintu macam pintu bentuk pintu. Okey. Bila saya cakap bentuk pintu, bermakna handphone tuan-puan ni dia seperti pintu. Pintu kita di rumah sudah ada pintu. Tapi dia pintu seolah-olah ada pintu lain di rumah kita. Itulah handphone. Bentuk macam pintu sekeping macam ni Begitu juga kalau dia jadi pintu kepada anak-anak kita. Kita dah ada pintu bilik dia, tapi dia ada pintu lain. Inilah pintunya. Dia boleh bersembang dengan kawan-kawan dia melalui pintu lain. Dia duduk dalam bilik, pintu ada, dia tengok dia ada dalam bilik, tapi dia ada pintu lain. Dia boleh bersembang dengan sesiapa saja. Selamat tak kalau kita ada rumah, ada dua pintu. Ada pintu rahsia satu, dan ada pintu yang tidak rahsia, pintu fizikal. Dan ada satu pintu rahsia. Selamat tak? Bermakna rumah kita pun tak selamat sebab ada dua pintu. Begitulah juga dengan handphone ni. Bila ada handphone di rumah, jadi sebenarnya anak-anak kita tak selamat sebab ada dua pintu di dalam bilik dia. Kita boleh tengok pintu dia tertutup, tapi pintu ini terbuka. Kita tak tahu sampai pukul berapa dia berjaga untuk melayan handphone kawan-kawan dia, WhatsApp group, macam-macam yang boleh tengok dalam ni. Pintu. Jadi pintu ni sangat bahaya jika tak kendali ataupun tak dijadual, tak perketatkan, tegaskan. Dan pintu ini juga boleh merosakkan. Jadi berhati-hatilah dengan pintu kedua ni. Pintu kedua ni yang boleh merosakkan anak-anak anda. Sebab nama dia pintu. Pintu pertama dan pintu ini adalah pintu kedua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.